Sebab apa kita beli? Ni. Kepada korang yang berminat untuk tanam nenas, okey. Untuk tanam nenas, korang boleh belilah. Okey, boleh beli sulur nenas ni. Kenapa? Sekarang bulan 12. Ada separuh tempat musim terkujuh. Okey, sebab apa? Bila kita dah tanam sulur nenas ni, kita tak payah siram dah sebab musim hujan. So, siapa yang nak bermula menjadi seorang petani moden, korang beli sulur nenas ni. So, Cik Tangga beli 15 pokok. So, kita beli and then hari ni kita akan tanam lah. Sebab hari ni bulan 12 dah. Okey, tak silap Cik Tangga hari ni berapa hari bulan ni? Kita tengok sekejap. 26 hari bulan. So, memang sesuai untuk tanam nenas bulan 12. Okey, sebab kalau pakai sulur nenas ni, anggaran setahun macam tu dia dah buah-buah. Okey, bergantung juga pada struktur tanah, baja yang korang guna. Okey, alright. So, jom kita tanam. Depan Cik Tangga ni, ni korang boleh tengok. Ni nenas Cik Tangga. Kita dah tanam 3 bulan korang tengok. 3 bulan. Bulan 10 hari tu. 10, 11, 12. Sekarang bulan 12. 3 bulan lah. Tu. Korang tanam je kat mana ruang rumah korang yang ada tanah tu, korang boleh tanam. Rumah Cik Tangga tu. So, ni tanah yang kita ada. Jangan sia-siakan tanah yang ada walaupun sedikit. Hari tu kita tanam belah kanan. Yang tu pokok matua. Tu pun anak matua. Okey, ni pokok pisang. Alright, kita akan tanam dekat sini. Kita akan tanam sederet. Tak kisah tanah berbukit ke apa ke, janji tanam. Macam ni lah. Ni kita baru lepas mesin rumput. Sebab dia kena bersih-bersihkan sikit nenas ni. Okey. Cik Tangga tak letak yang net hitam tu, tak letak. Okey, alright. So, kalau siapa nak dapatkan sulur nenas ni, boleh tekan dekat beg kuning. Okey. Okay, nak tanam nenas ni. Ni pokok ni, nenas. Korang kena jarak sekaki, lubang. Okey, sekaki, lubang. Nampak? Korek lubang. Kita tunjuk. Kau pakai kaki je. Sekaki, sekaki, lubang. Sekaki, 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 lubang. Okey. Lepas tu, senang je. Okay. Alright. Korang ambil nenas ni. Sorry video goyang-goyang. Alright. Korang just letak aja kat sini. Kat lubang yang kita korek ni. Okay. Kita tunjuk kat korang Sekejap tau. Okay, sorry video panjang sikit. So, ni nenas kita punya sulur. So, selalu Cik Tangga koyak sikit lah bawah ni. Kita sunat dia. Kita letak kat sini. Kita kambus je. Okay. Kambus je. Bismillahirrahmanirrahim. Korang selawat lah sikit. Okay. Alright. Tak payah dalam sangat. Cukup. Okay. Tegak macam ni pun dah kira alhamdulillah. Okey korang, kalau korang nak benih anak nenas, boleh cari kat beg kuning.